Untung dari pelaburan saham ataupun bisnes, patut reinvest, belanja diri sendiri ataupun tukar jadi emas. Ramai orang bila dapat keuntungan pelaburan terus keluarkan untuk save reward ataupun digunakan untuk perbelanjaan peribadi. Ada juga yang reinvest semula ke dalam pelaburan. Tapi hakikatnya dua-dua cara ini bukanlah langkah yang terbaik. Kalau tuan-puan seorang business owner, saya selalu nasihatkan bekukan keuntungan dalam bentuk emas. Sebab bila tuan-puan simpan dalam emas, tuan-puan boleh nampak aset sebenar hasil kerja keras tuan-puan. Sama juga kalau tuan-puan seorang pelabur, anggap pelaburan itu macam bisnes dan jadikan keuntungan yang tuan-puan dapat sebagai aset kekal dengan menukarkannya ke dalam bentuk emas. Pilihan di Public Gold sangat fleksibel. Tuan-puan boleh simpan dalam bentuk kecil seperti 10 gram yang sekitar RM6,000, dalam bentuk sederhana seperti 10 dinar yang bernilai lebih kurang RM26,000, atau dalam bentuk besar seperti gold bar 250 gram yang bernilai sekitar RM150,000. Bayangkan kalau tuan-puan reinvest semua keuntungan dan pelaburan itu rugi, tuan-puan boleh kehilangan semuanya. Tetapi kalau keuntungan dibekukan dalam bentuk emas, sekurang-kurangnya tuan-puan ada simpanan yang nyata di tangan, bukan total loss. Jika tuan-puan nak mula simpan keuntungan dalam bentuk emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Emas Get Public Gold secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!